Untuk korang yang buat pinjaman untuk beli rumah dengan pihak bank dan korang nak pakai cash untuk tambah aset korang ataupun korang ada perancangan untuk invest kat mana-mana. So, dari korang buat personal loan untuk dapatkan cash, better korang buat refinance. Personal loan, kadar interest tak lagi antara 8% ke 12%. Tapi bila korang buat refinance, still lagi dalam produk mortgage dan kadar interest dia tak lebih daripada 4.5% setahun. So korang dah boleh jimat dekat interest dan korang boleh tarik tempoh pembayaran balik yang lagi panjang. So pembayaran bulanan akan jadi lebih rendah. Rumah atau aset tu kita still lagi buat untuk investment kita. Kita sewakan dekat orang ataupun buat homestay dan duit tu kita bayar duit yang korang buat refinance rumah tu dengan pihak bank. So, 2 kali menang abang kakak. Rumah dapat, cash dapat, boleh tambah aset lagi. Pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam sultan.